disandang oleh Miss MVP Fariha Raza. Saya kirakan ini adalah satu reward yang tidak disangka-sangka sebenarnya, Aiman, untuk dimenangi pada musim ini setelah 5 musim bersama dengan Johor Jewels. Anak jati Johor yang sememangnya memberikan segala-galanya untuk Johor Jewels di pentas NSL dan juga untuk Johor di kejohanan-kejohanan kebangsaan. Ini adalah statistiknya, Pak Isan. Dengan goal assist dengan 81 dan mendapatkan the most center pass received daripada musim ini adalah sesuatu yang kita very have to give her appreciation sebagai MVP pada malam ini. Ya, beliau juga ada deflections, beliau juga ada double digit interceptions. Itu adalah sesuatu yang cukup menakjubkan daripada Fariha.